Assalamualaikum, salam sejahtera. So mungkin saya mulakan dululah dengan pengenalan pasal MCMC ni. MCMC ni ditubuhkan di bawah Akta lah, Akta Komunikasi 1998, di mana tujuan utamanya, sebelum tu kita ada JTM. JTM masa tu dia role dia control communication dan dia juga macam regulatory. So bila tahun 98 tu Akta Komunikasi dan Multimedia digazetkan, so pada masa itulah MCMC ditubuhkan. Dan tujuan utama adalah untuk memajukan industri komunikasi dan multimedia. Dia lebih kurang regulatory macam inilah. Dan kalau kita tengok dalam bidang komunikasi ni, dia macam kalau kita tengok macam tanah ke apa, hasil bumi itu kita ada emas, perak, ataupun kalau kat Kedah ni RE lah, dulu famous kan. Dari segi komunikasi ni pun kita ada dua benda yang paling berharga lah untuk kita jaga. Satunya adalah spektrum. Memang kita tak nampak. Dekat udara ni dia punya apa, memang banyak spektrum. Kita kena kontrol spektrum tu supaya contohnya kan, dulu, kalau katalah kita telco pakai frekuensi yang sama, dia akan menyebabkan gangguan. Itulah salah satu function MCMC untuk menjaga spektrum. Dan di satu lagi apa ni, kita kata resource yang lain adalah nombor. Nombor pun adalah satu resource yang berharga lah. Sebab nombor tu memang kita tak boleh bagi nombor orang yang sama. Dan kalau kita tengok MCMC ni, kita bukan jaga komunikasi, di bawah kita pun ada post, kita jaga juga post dan kurier. Dan kita juga digital signature. Yang tu yang ramai orang tak perasan. Sebenarnya MCMC pun kita juga adalah badan yang mengawas digital signature. Itu adalah banyak, saya tak tahu tuan-tuan perempuan tahu ke tak. Kita jaga tu. Dan kadang-kadang bila orang tak tahu juga, post tu paling orang, kadang-kadang orang tak tahu. Oh, MCMC jaga post lah. Kami ingat jaga communication je. Dia sebenarnya termasuk lah juga sebab dia menghubungkan orang tak surat, dan juga yang membolehkan orang mengirim barang kan. Ia adalah satu yang keperluan. Dan sekarang ni saya rasa bila zaman sekarang ni perempuan, tuan-tuan perempuan tengok, pada suatu masa lalu dari segi online ni tak adalah yang begitu macam sekarang ni lah yang orang banyak guna. Sekarang ni adalah banyak orang dah guna. Dan saya rasa most of the people pun tak guna pergi kedai lah. So saya nak cerita sikit pasal apa ni, apa kerja kami sebenarnya utamalah dekat Kedah ni. Dia sebenarnya kita ada MCMC di HQ dan kita ada juga MCMC di State. So HQ pada dia menjalankan semua kerja-kerja tu dan dia lebih banyak fokus pada polisi dan juga regulatory punya ni lah. Dia develop the policy dan juga hala tuju MCMC untuk komunikasi di Malaysia lah. So kita, perkara utama yang kita buat di Kedah bila kita ada office di setiap negeri, sebenarnya MCMC ada di setiap negeri lah. Mana kita ada 14 pejabat negeri. So Kedah, dia masuklah wilayah. Wilayah dia menjaga KL, Putrajaya dan juga Labuan. So satu perkara yang ni bila kita cakap pasal komunikasi adalah infra. So memang kalau ni orang kata, kita tengoklah dari keperluan untuk infra komunikasi. Satunya adalah menara dan juga fiber. Itulah di mana kami bila di Kedah ni, kami menjalankan projek yang di bawah USP lah, yang mana tabung yang diamanahkan kepada MCMC untuk buat projek di luar bandar. Itu contohnya kalau kita daripada tahun 20 sampai sekarang ni untuk sebut jendela. Jendela tu adalah sekarang ni ada projek utama kami lah, Jalinan Digital Nasional. Itu salah satu function kami di Kedah. Dan juga ini yang sekarang ni semakin hebat lah kalau kita tengok perkara ini. Saya rasa terima kasih penerangan jugalah membantu kami dari segi mewawarkan dari advocacy kepada kempen internet selamat. Sebab bila kita dah tengok pada keperluan infrastruktur, bila dah komunikasi semakin baik, orang dah guna banyak, so ada je orang ambil peluang untuk apa ni, contohnya scammer
ataupun dari segi inilah gangguan pada kanak-kanak, seksual apa semua tu. So kami jalankan advokasi dari segi itulah sekarang ni kempen internet selamat. Dan juga kami sebelum ni yang dalam ni kita ada padi pupuk ni adalah sebelum ni lah, kita tak buat dah sekarang ni. Pupuk ni lebih kepada bisnes online macam tu, untuk dia orang guna online. Package ni lebih pada kita untuk memastikan sistem kurier lebih efisien. Seterusnya bila kita lokasi kita adalah di setiap negeri tu, kita kena pastikan kita berkolaborasi dengan negeri itu sendirilah. So contoh bila kami nak jalankan projek pembinaan tower, di setiap negeri dia ada polisi lain-lain. Maknanya dia macam contoh di bawah projek USP kan, kita buat tower di luar bandar. So kalau kita nak buat tower tu, dia ada setengah negeri, dia tak bagi langsung pemegang lesen yang boleh buat tower ni buat bina tower. Di situlah kita bagi berjumpa, discussion dengan state government untuk membenarkan kita buat tower lah. Macam contoh sekarang ni Kaca Kedah, okey, sebab Kedah dia kalau komersialnya dia cuma benarkan 3 syarikat saja buat menara. Tapi bila di bawah projek MCMC, sekarang ni jendela terutamanya, dia kata tak apa, kalau bawah projek MCMC untuk rakyat, untuk penduduk bandar, siapa-siapa pun boleh buat. Itulah bila kita bertemu dengan, kita kena cerita pada state, kenapa kita nak buat benda ni, dan dia membantulah, win-win situation. Kita bina tower supaya rakyat boleh dapat kemudahan komunikasi, dan in terms of bila kita ada komunikasi yang baik, intangible punya efek lah. Kadang bila tak nampak, orang akan lebih banyak masuk. Oh, di Kedah ni komunikasi dia baik. Dia sampai to that level lah. Dan juga kita contohnya, bila dari segi nak buat sesuatu, kita nak buat tower, fiber pun, kita pun akan berbincang dengan agensi di negeri, terutama di Kedah ni. Sebab dia pun macam setiap negeri dia ada orang yang untuk meluluskan tu pun dia panggil one stop agency. So kita kena berbincang dan mereka bagi tahu, okey, nak buat macam ni macam mana keperluan dia lah. Sebab contoh dulu kita ada isu Kedah, dia ada satu isu yang unik lah. Bila nak buat tower tu dia tak bagi, dia kena ada distance 30 meter daripada border. Itu yang kadang kita negotiate dengan state apa semua untuk, sebab kalau ikut KPKT dia tak ada keperluan tu. Dia cuma 30 meter daripada bangunan. Itu salah satu contoh yang mana kita perlu berlibat dengan state government lah. Okey, dan seterusnya bila yang ni saya rasa bila dah ada sistem komunikasi, memang ada orang tak puas hati juga kan. Kadang-kadang aduan tu memang ada lah. So kita ambil aduan pada orang bila dia kata okey, kat kampung saya ni tak ada liputan, kat situ slow. So kita menguruskan aduan lah. Maknanya kadang-kadang mereka pergi kat telco tak layan. Dan kami pun menggunakan instrumen kami. Contohnya bila ada komplain, kami akan buat pengujian, dan bila kita tengok dia tak mematuhi syarat Menteri Standard, kami akan bagi notis lah untuk dia buat penambahbaikan. Itulah yang antara yang kita buat lah. And ini yang sebut lah. Kita juga membuat aktiviti penguatkuasaan, enforcement. So enforcement tu dia ada satu lah. Satu bila yang saya sebut tadi, kalau dia tak comply dengan Menteri Standard dari segi kualiti, dan juga isu-isu macam Section 233. Siasat tuan-tuan perempuan tahu kan Section 233. Saya rasa ini yang selalunya orang luar tahu. Dia Akta 233 ni, Section 233 Akta Komunikasi Multimedia ni, dia lebih pada menggunakan kemudahan komunikasi, tak kira lah Facebook ke, TikTok ke, internet atau even WhatsApp, untuk untuk dia macam memfitnah bukan, dia memberi kandungan jelek
dia menginsult orang tu, maknanya orang tu tak puas hati ke, itu dia Akta 233 lah. Mana di situ adalah salah satu aktiviti kami kena buat siasatan. Dan kalau kes tu betul-betul tidak mematuhi Section 233, dia akan dibawa ke mahkamah lah. Itu yang antara yang kami buat. Okey, yang ni yang akhir sekali adalah pemantauan liputan. Ini berdasarkan yang itulah, bila kita dah ada liputan, kita ada kemudahan yang baik, ada orang tak puas hati, kita buat pemantauan. Macam contoh sebelum event Merdeka ni, macam Puan tadi bagi 31 Ogos, kami tak terlibat dengan perarakan, tapi kami ada staff yang akan berada di situ. Kerjanya ialah dia akan bawa dia punya komputer, kita pakai inilah tablet, dan juga 6 biji telefon. Dia akan melakukan pengujian untuk memastikan masa event tu dia punya kualiti baik. Dan maknanya dia akan ada, bila kualiti tak memenuhi dia punya syarat, kita akan on the spot, kita akan notify telco untuk membuat sesuatu lah. Dia sebab dia bila handphone ni, mobile ni, dia boleh tune. Maknanya contoh dia macam yang berlaku masa event 5. Event 5 dia ada satu tower di sini dan dia ada satu tower di sini. So dia tengok, sini sekarang ni depa masa test tu, sini dah slow. So kita bagi tahu telco, sini orang kat sini experience very low speed lah in terms of internet. So telco akan tune their network, dia ada 2 base station tu. Sebab bila yang situ congested, sebenarnya orang dah guna banyak belah sini, so dia offload. Dia ada dia punya lah, maknanya dia panggil self-optimizing network. Dia bagi orang kat sini, switch guna yang kat situ. Itulah yang masa kita bertugas lah untuk event-event macam Merdeka pun, benda yang sama kita akan lakukan. Okey, bila saya nak sentuh next adalah berkenaan dengan secara amnya lah. Kalau kita tengok daripada sebelum jendela kita start 2020 sehingga sekarang ni, alhamdulillah kita tengok kalau untuk yang kita tengok yang first kali gambar rajah yang peta tu, sebelum ni kita cuma ada 100,000 lebih sahaja rumah yang ada akses kepada fiber. Sekarang ni alhamdulillah kita dah ada 415,000 lebih lah. Mana kalau kita kali dengan 4 household punya average, lebih kurang dekat 1.6, 1.7 lah daripada penduduk Kedah yang 2 juta kan, lebih kurang. So tapi still lagi kita nak menambah baik sebab semua orang ada kemudahan, semua boleh akses kepada internet. Dan di peta seterusnya adalah berkenaan dengan liputan 4G juga 5G. Kalau kat Kedah ni dia dah almost 100%. Yang ni yang tricky sikit ni. Saya bab ni peta ni selalu saya bila pergi ke majlis nak bincang pasal, sebab dia panggil kita dalam mesyuarat tindakan untuk komplain lah. Dia kata, MCMC kata 99.96, tapi kami pergi kat situ tak ada coverage juga. Ini dia ada perkara yang kita disclaimer lah. Satu, ia di kawasan berpenduduk. Maknanya 99.96 tu di kawasan berpenduduk. Bukan kita tak on cover yang tak ada penduduk, tapi yang penting kita cover kat ada orang dululah. Kalau tak ada orang kita nak cover pun tak ni kan. Tapi sebenarnya di kawasan tak berpenduduk pun penting. Sebabnya orang contoh jalan kan. Kalau yang naik menyesi kita nak cover. So yang tu pun kita dalam effort setelah kita dapat sekarang pun kita dah buat dah semua pun. Dulu YB Datuk Fahmi pun ada pernah sebut pasal di mana ada jalan di situ ada internet. So kita dah start POC dekat Penang. Saya harap seterusnya pun kita akan berbincanglah untuk buat untuk negeri-negeri lain jugalah. Dan untuk 5G, kalau setakat ni Kedah ni dah 80.2 kawasan berpenduduk dah ada dah 5G. Cumanya dia orang tanya kenapa tak tambah lagi. InsyaAllah akan tambah, tapi tahun ni memang saya jamin memang tak tambah lagi lah sebab kita baru ada second network operator U-Mobile.
dia sekarang ni dia akan switch some the site dia yang dengan DNB kepada U-Mobile. So mungkin pertambahan akan berlaku pada tahun seterusnya lah. Dia kalau tengok 5G ni dia banyak bertumpu di belah pantai barat. Dan dia kalau saya tengok kat ni siapa daripada Kuala Nerang? Ada orang Kuala Nerang ni? Ada. Saya minta maaf lah. Kuala Nerang tak ada lagi 5G. Tapi kami memang dalam mesyuarat kami yang baru ni, yang bulan lepas ke 2 bulan lepas, kami memang minta kami boleh letak di Kuala Nerang. Dan saya ada seorang staff dekat MCMC lah. Dia mau Kuala Nerang. Kami kadang-kadang duk ejek lah, kenapa tak ada phone 5G? Sebab orang lain semua dah ada phone 5G. Dia kata buat apa ada phone 5G? Kat Kuala Nerang pun tak ada. Tapi it's coming soon. Kita dah untuk projek lagi memang kita letak Kuala Nerang. So Baling ada, Sik ada. Sorry, saya sebut kadang tak betul sangat. Macam saya beritahu puan pengurusi, saya cakap Kedah pun tak bunyi Kedah kat kadang-kadang. Dia kat Sik, Pekan Sik ada. Kat Jenyang pun ada. Tapi dia in between tu tak ada. Baling ada. Dan yang masa orang rumah saya, orang Serdang Kedah lah. Dia all the way tu memang tak ada 5G. Tiba-tiba sampai Pekan tu ada 5G. So saya cakap kat bini saya, ada 5G, tiba-tiba kat situ ada. Dia masih lagi di kawasan bandar tu, dia masih lagi di tempat tumpuan orang lah. Kalau kita tengok Alostak ni, kita boleh kata penuh lah 5G. Kalau tuan-tuan perempuan ada phone 5G boleh tengok lah. So kita ada soalan apa ke? Saya sebenarnya lebih suka interaktif lah. Kadang-kadang kalau ada soalan just stop me. Itulah. Sebab kadang-kadang saya cerita ni, sorry lah, saya sebenarnya orang teknikal. So kadang-kadang cerita tu ni sikit. Kalau ada apa, just interrupt. So kalau kat sini tuan-tuan perempuan boleh tengok kita punya, ini just untuk maklumat infra di Kedah lah. Kalau kita tengok saya pun tak kat Malaysia ni pun, Kedah dari segi akses kepada 4G ni kita lebih pada purata Kedah lah, purata Malaysia. Tapi dia sebabkan purata tu mungkin Sabah Sarawak tu lagi rendah lah pada Kedah. So kalau kita tengok projek yang kalau kita jalur lebar mudah alih, kita daripada tahun 2020 hingga sekarang kita rancang untuk buat 204 menara baru. Alhamdulillah kita 196 kita dah bina setakat ni lah. Tinggal 8 lagi yang belum kita bina lagi, menara baru. Dia 200 lebih ni tercampur dengan komersial sekali lah, komersial dan juga projek MCMC. Cuma 8 ni bukan bermakna bila kami dah habis 204 tu kami tak buat lagi. Kami insyaAllah akan buat. Sebab isu utama yang kadang-kadang orang selalunya bila saya mesyuarat di majlis daerah ke bandaraya ke, dia akan kata tak ada liputan. Dia kadang-kadang bukan tak ada liputan. Dia ada dua isu utama bila kita cakap pasal mobile ni lah. Dia liputan tu ialah bila tuan-tuan perempuan tak nampak Celcom Digi kat situ. Kalau ada Celcom Digi tapi tuan-tuan perempuan tak boleh buat call, itu adalah satu isu kualiti. Kalau masuk internet dia duk pusing, apa dia pusing-pusing tu pun, itu adalah isu kualiti. So dia bila kita balik kepada 99.96 tu, dia merujuk kepada dia boleh akses kepada network, pada dia punya operator lah. Sebab tu kadang-kadang kita harap orang boleh buat aduan kat kita supaya kami boleh tahu mana kawasan lagi yang perlukan penambahbaikan. Sebab dia bila ada liputan memang dia akan ada keluar tu, tapi bila panggilan tak boleh dibuat, panggilan terputus, internet slow, itu adalah masalah kualiti. Itulah kalau kadang-kadang kami terima, biasalah, tak ada liputan, kami ada ya, tapi itu adalah masalah kualiti. So lebih baik buat aduan kat kami. Tuan-tuan perempuan tahu kan, aduan.skmm ataupun boleh datang ke ofis kami lah. Kita adik-beradik takkan tak tahu kan. Okey. Macam jalur lebar tadi, kita ada penambah baik kita tambah lagi 216 lah daripada 200 lebih. Dan kita ada masih lagi 17,000 maknanya household untuk kita cover lah untuk fixed line. Dan untuk lagi satu projek dah 5G. 5G di Kedah alhamdulillah kita dah habis semua untuk fasa pertama. Itu yang kita Kedah dapat 80.2 aja. Sebabnya
memang hasrat untuk kita 5G pun, Datuk Fahmi masa awal 5G dia tubuhkan yang dia ada DMB itu ialah untuk mencapai 80%. Dia Kedah at least dia lebih 2% lah. Tapi saya rasa kalau average pun Malaysia 80.4, mana ada negeri yang macam Putrajaya, KL almost 100% lah. So untuk dari segi projek mudah alih tu dia lebih pada nak tambah baik 3G kepada 4G lah. Itu yang sebelum ni pun kita tahu, kita siasa dulu ada kita Encik Faizal kot masuk dalam radio untuk bagi tahu pasal kita nak phase out 3G kepada 4G. Dan sekarang ni kita ada baki 25 lokasi lagi lah. Dan di lokasi ni lah kadang-kadang kita terima aduan, macam kami terima aduan dari Datuk Haim, Dr. Haim lah. Kawasan di Lembah Arang, dia kata situ slow. Memang dia sebabnya adalah 3G. Dan di sinilah projek kita lagi 25 tahun lagi yang belum kita naik taraf. POP ni adalah bukan projek kami, tapi kami diminta untuk monitor jugalah. Dia projek di bawah Kementerian Komunikasi, di mana tuan-tuan perempuan tahu tak POP ni apa? Point of Presence. Dia sebenarnya dia nak okey. Projek ni bertumpu di kawasan sekolah. Maknanya dia di sekolah-sekolah yang tak ada fiber, Kementerian Komunikasi akan adakan fiber. Maknanya dia akan minta, macam contoh kat Kedah ni, fasa pertama Telekom buat, fasa kedua yang sedang berjalan dibuat oleh Apex Privasat. So dia akan sediakan infra fiber dan dia perlu pastikan dalam 2.5 km tu ada at least subscription 100, dia boleh akses pada 100 orang. So sebenarnya dia lebih untuk memastikan semua orang boleh akses kepada, dia tambah baik kepada yang kami punya projek USP lah. Okey, dan akhir sekali projek kami yang ada adalah Nadi. Nadi ni semakin penting sekarang ni dari segi nanti ada pasal Nadi lah. Kita dah ada 81 di Kedah lah. Sebab sekarang ni dia dulu ada 77. Kita tambah 4 supaya setiap DUN ada Nadi. Seterusnya saya nak cerita sikit pasal aduan ya, yang saya sebut pasal kita ini. Kita boleh buat aduan di aduan SKMM. Kalau kita tengok kat Kedah ni ada 1808 aduan sehingga 21 Ogos lah. So kebanyakan aduan bukan network. Dia dan network tu ada cuma 400 lebih. Aduan bukan network ni dia termasuklah bil ataupun scam dan juga section 233 lah. Dan yang kalau mungkin tuan-tuan perempuan boleh bagi tahu kawan-kawan ke saudara mara, scam ni sebenarnya bukan bawa MCMC sebenarnya. Walaupun sebenarnya MCMC aktif dalam segi scam, contoh kempen Internet Selamat, tapi kita cuma membantu dari segi advokasi. Sebab kita nak mengelakkan orang daripada terjerumus. Dan lagi satu yang orang selalu komen yang kami sampai bila nak network ni adalah WhatsApp dia kena hack, Instagram kena hack, Facebook kena hack, ataupun TikTok apalah. Benda ni adalah di bawah polis sebenarnya, di bawah Akta Polis 1997. Cuma bila orang datang kat kami, kita terima aduan tu, dan kita, kalau ini untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan jugalah, kalau akaun WhatsApp, TikTok ke ataupun Insta kena hack, boleh hantar email kepada admin ni terus. Ini macam dulu ada siapa VIP mana call, dia tanya saya macam mana nak ni kan untuk WhatsApp. Saya kata sebenarnya mudah je. Inform pada WhatsApp untuk hantar email kepada admin, within 24 hours insya-Allah kita akan dapat balik, sebab dia akan hantar balik nombor tu kan. So tuan-tuan pun ada soalan tak sebelum saya pergi kepada kempen internet selamat ni? Pasal infra ke, kalau ada apa nak tanya ke, 5G bila nak tambah lagi ke apa-apa. Tak ada, saya pergi ke internet selamat. Tak ada. Tak apa, saya pergi ni. Okey.
kempen internet selamat dia sebelum ni kita panggil klik dengan bijak. Tapi bermula tahun ni kita dah kempennya adalah kempen internet selamat. Tujuan utamanya adalah bila dah ada orang dah akses internet, orang semua dah pakai telefon, kadang-kadang orang mudah lupa. So kita nak memberi kesedaran kepada, termasuk diri saya sendirilah dan semua tuan-tuan dan perempuan semua, supaya kita sedar ada orang di luar sana yang akan cuba mengenakan kita lah, ataupun, dan juga ianya untuk panduan supaya anak-anak keluarga kita tak kena. Dia yang kesiannya kalau budak-budak lah, dia panggil pengantunan kerana dia cara groomingan. Ada beberapa kes dah dulu yang kami dapat ni lah, di mana dia akan selalu dia kalau orang tua dia love scam. Budak-budak ni mungkin teenager, dia akan hantar WhatsApp budak tu ke atau Facebook, dia puji cantik, dia akan ambil masa lama. Tu bila budak tu dah rasa orang tu suka dia mulalah hantar gambar ni, hantar tu. Ini memang betul terjadi. Dan dia tak akan berlaku dalam masa seminggu, 2 minggu, dia akan ambil masa yang lama. Dan benda ni tak terjadi pada budak-budak je. Kami pernah ada kes orang tu, dia business owner, dia umur dia 60 lebih. Dan dia pun dia dah janda lah kan. So tak ada suami. Ada orang datang kat dia lah, dia tak pernah jumpa orang tu. Dia dari segi Facebook apa semua, dia cerita it takes about a year. Dia orang tu dah stres, dia hantarlah gambar kat orang tu, lepas tu dia ugut. Itu benda yang kita ni banyak kes kami terima macam tu. Itu yang kita tak mau orang jadi mangsa lah pada scammer ni. Sebab dia orang very dynamic tau. Depa kalau Puan Syaliza tu lagi cakap lah pasal ni, dia lebih banyak experience. Dia akan berubah ikut dia dah tahu macam ni, dia akan ubah cara lain. Macam contoh tuan-tuan perempuan pernah terima call, kami daripada mahkamah, anda ada saman apa semua. Dan kadang-kadang yang lawaknya pun tak, kalau sebab dia menggunakan perasaan takut kita, dia mempermainkan perasaan kita, dan bila kita dah takut, kita rasa panik. Dia cuma kadang orang tak fikir realistik. Itu yang kadang-kadang saya pernah terima, saya banyak kali terima. Itu hari Ahad kot. Mahkamah call. Mahkamah kerja hari Ahad dan mahkamah KL lah kan. Itu yang kita kadang masa tu bila dia gunakan perasaan takut kita dah tak boleh fikir secara rasional. Dan memang kalau enforcement agency, polis ke mahkamah tak akan call kita. Dia akan hantar surat je. Macam tadi pun masa lunch time tadi pun ada seorang tu call daripada Pokok Senar kot. Dia call saya, dia kata MCMC ada buat panggilan kepada ni. Tak ada. Dia kata dia baru terima panggilan. Orang tu kata dia daripada MCMC. Nombor handphone. Dia kata telefon encik telah digunakan untuk apa-apa semualah. Tapi dia disebabkan dia smart, dia tahu benda tu, dia boleh kontrol lah, dan dia layan, dan dia marah lah orang tu kan, bergaduh lah juga. Tapi dia tahu, kalau orang yang tak tahu, dia akan, phone saya digunakan. Dia macam nak minta data lain. Itulah yang kadang-kadang kita kempen ni bertujuan untuk memastikan, bukan kadang-kadang orang yang bercakap, kita yang tahu ni bukan boleh leka. So kita nak guna benda ni untuk kemudahan kita. So kita tak mau bila kita guna internet ni ialah bukan sesuatu yang membahaya kepada kita. Yang memudaratkan lah. Okey, kalau kita tengok kempen terselamat ni pun dah berjalan dah pun. Dulu masa zaman klik dengan bijak, kita lebih pada taklimat. Kita pergi satu sekolah, kita bagi tahu bila adik-adik nak klik ni, pastikan ni kita tengok siapa orang tu. Itu adalah method ataupun cara masa klik dengan bijak. So bila kempen internet selamat ni pun dia lebih bersasar mengikut umur. Maknanya kalau kita tengok di sebelah ni, bila kanak-kanak tu lain dia punya approach. Kan, contohnya kita bagi tahu budak kita tahu apa yang kandungan yang baik dan tidak baik.
Dan dia punya tanggungjawab apa semua. Dan bila kita pergi contoh ke dewasa, kita pergi tengok macam mana in terms of head punya speech apa semua kan, in terms of that, supaya dia tak terlibat. So mana dia lebih bersasar in terms dia tak ada bagi taklimat secara general. Dan seterusnya bila dah dia bersasar, dia kena buat dalam grup yang kecil dan kita kena pergi di lapangan. Mana bila kita pergi sekolah tu, kita bergrup 15 orang kanak-kanak, dia akan ada contoh 5 punya stop lah. Dia bila main sini, dia cerita okey, benda ni tak elok apa semua. So pergi, dia macam buat lebih quiz, interaktif. So bila pergi pada umur yang sekolah menengah, cara dia lain. Cara dia, grouping dia sama, 15 orang. Dia akan lebih kepada tengok macam mana dia punya ni lah. Dia lebih kepada presentation. Dia kita bagi taklimat dan budak sekolah tu kena embrace the situation dan dia kena beri lakonan. Itu yang kami buat di sekolah lah. Ini yang dari segi beza dia dengan klik dengan bijak. So macam saya cakap, pendekatan dia adalah kita secara bersasar, kita pergi ke lapangan, dan strategi komunikasi macam di Kedah ni kami tak lagi buat temu ramah TV. Tapi di setengah negeri dia dah buat dari segi temu ramah di TV ataupun di radio. Dan ada juga di kata silap saya di wilayah Persekutuan ataupun Selangor, dia masukkan dalam khutbah Jumaat. Sebab bila dia kumpulan dewasa ni, dia tak pecah pada grup kecil. Dia akan bagi dari segi tentang bagaimana kita perlu berhati-hatilah. Itu dia strategi dia nak lebih benda tu supaya orang masing-masing sedar dan boleh menyampaikan. Lepas tu sebelum ni kita saja buat, tapi bila kita nak menyampaikan kepada public, pada orang ramai, kita perlukan rakan konsilah. Dan untuk MC-MC yang utama untuk kami adalah nadi. Memang nadi pun sekarang ni pun dia minta untuk setiap nadi dia pergi ke 5 sekolah lah untuk dia buat taklimat kempen internet selamat. Dan juga dia ada juga pertubuhan NGO, macam di Kedah ni tak ada, tapi di macam di Selangor dia ada yang NGO yang tolong kami lah untuk menyampaikan bukan kepada kanak-kanak, tapi mungkin di masyarakat komuniti-komuniti lain. Ini adalah cara kita supaya benda ni sampai ke semua orang. So yang ni sebelum MC staff ataupun nadi ataupun komuniti madani pun sebenarnya terlibat juga menyampaikan kempen internet selamat kepada orang lain. Dia perlu lalui latihan tu lah. Latihan ni memang kita akan buat dulu sebelum dia pergi ke lapangan. Dan kalau kita tengok ni, kita dah start awal daripada April lagi, dan ni adalah fasa bagaimana kita telah inilah. Dan sekarang ni kalau kat Kedah, kalau kita tengok sehingga 21 Ogos, kita kalau kat Kedah ni ada 770 sekolah. Memang dia sebenarnya 770 tu sampai ke 26. Kita dah laksanakan 78 sekolah dah. Dan sebenarnya sampai ke hari ini sebenarnya dah 100 lebih dah. Itu yang kami dah buat. Ini adalah plan lain kami, dan rancangan kami sebenarnya kami masa pengakap tu kami nak, bila semua sekolah ada wakil, kami nak adakan kempen internet selamat masa Jambori Pengkap ni supaya semua boleh dapat ni lah untuk kanak-kanak sekolah tu. Okey, ini yang saya sebut tadi, setiap nadi kena cari 5 sekolah untuk sampaikan ni. So ada soalan tuan-tuan perempuan sebelum saya ke nadi? Masa ni ke tak apa? Ada apa-apa? Tak ada soalan, ataupun lepas ni boleh tanya lagi lah. Okay. So kita tengok nadi. Nadi ni perjalanan dia agak jauh lah. Saya memang masa kat HQ pun saya terlibat juga. Dari segi masa tu projek nadi, saya jaga USP, memang saya terlibat. Tapi masa tu bukan nama nadi.
kalau tuan-tuan perempuan tengok dekat peta ni lah dalam slide ni, dia bermula pada tahun 2007. Masa tu dia panggil USP Communication Center. Masa yang USP Communication Center ni saya rasa ramai orang tak ingat. Sebab dia memang masa tu sikit sangat. Dan dia start famous bila start dengan pusat jalur lebar community. Itu pada tahun 2008. Bila 2012 zaman Datuk Seri Najib, Pusat Internet Satu Malaysia. Dan saya rasa Pusat Internet Satu Malaysia ni agak lama lah orang boleh ingat. Saya rasa ramai orang ingat lagi kot sampai sekarang. Dan lepas tu dia pergi kepada Pusat Internet Satu Malaysia. Dan dan seterusnya Pusat Internet Community, dan sebelum NADI dikenali sebagai NADI, PEDI, Pusat Ekonomi Digital. Okey, cuma ini adalah dari segi branding. Tapi sebenarnya NADI ni sendiri, asalnya pasal USP Communication Center ni, asal tujuannya adalah bukan macam sekarang ni. Asal dia adalah untuk memastikan penduduk kampung, dia ada akses kepada internet kolektif. Sebab masa tu, contoh masa tahun 2007, 4G pun tak ada lagi. 3G pun tak banyak. So kita jadikan, di situ kita ada kampung tanpa wayar masa tu. Maknanya kat situ, dia ada pusat internet di situ dan dia ada wifi di sekitar situ. Maknanya dia sebagai internet kolektif. Tapi bila zaman berubah, kita punya bila projek pembinaan tahu pun dah pergi banyak ke kampung-kampung, kita mula tengok keperluan dari segi memberi latihan kepada masyarakat lah in terms of masa tu. Okey, dia sebelum sampai NADI ni, dia bergantung kepada siapa kita bagi dan apa jenis latihan yang diberi oleh setiap pemegang lesen tu. Contohnya pada zaman sebelum NADI ni, Telekom lebih menumpukan kepada usahawan, Maxis lebih menumpukan kepada online learning. So sekarang ni NADI dia dah berubah, semuanya sama dan dia ada 5 pillar of dia punya objektif lah. Nanti kita akan pergi ke situ. So macam saya cakap ni, pada suatu masa dahulu NADI adalah untuk memastikan campaian internet secara kolektif. Sekarang masih lagi lah, tapi disebabkan saya rasa kat tempat-tempat NADI pun sekarang ni semua dah ada liputan. Dan kalau kita tengok bila dengan aspirasi satu DUN satu NADI, kita tengok kat Penang dia ada 36 NADI. Bayangkan di Georgetown setiap dia ada berapa DUN. So situ memang internet dah okey. So sekarang ni dia bukan setakat capai internet, dia lebih kepada next step actually ialah untuk memperkasa community. Itu yang dia ada 5 pillar tu. Dan selain daripada tu, bila disebut NADI tu sendiri, D tu disbursement of information, ialah untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat tentang projek-projek kerajaan, inisiatif kerajaan. So kalau kita yang saya sebut 5 pillar tu, inilah yang saya sebut 5 pillar of NADI tu. Satunya adalah keusahawanan. Dia tujuan kita adalah bila kita ada akses kepada internet, orang gunakan internet tu untuk memajukan perniagaan dia. Dia sebenarnya benda ni dah, contoh ada kat Ian, dulu kita ada dekat Langkawi yang pasal apa dia, dekat Pulau Tuba. Bagaimana sebelum dia tak tahu nak guna internet, dia boleh marketkan dia punya barang dia melalui internet. Sebab dalam perkhidmatan keusahawanan ni, dia mengajar orang kampung kat situ. Satu, mula dia pun tak tahu guna komputer, dia dah ajar. Lepas tu dia ajar macam mana dia nak marketkan barang dia. Dan juga bagaimana menggunakan platform-platform macam Shopee, Lazada. So Alhamdulillah, kita nampaklah perubahan bila kita ada benda ni.
kita dah menolong ramai orang jugalah. So seterusnya bila pembelajaran sepanjang hayat. Perkara ni banyak sebelum ni cuma Maxis lah, sebab sebelum tahun 2024 setiap nadi berlain macam sebut. Dia tak ada semua 5 ni. Sekarang ni semua nadi dia ada 5 perkhidmatan ni. Wajib. Walaupun yang nadi kat sini Maxis, Telekom, semua kena benda yang sama. So bila pembelajaran sembahyang hajat ni, kita masa PKP kan. PKP orang tak boleh belajar pergi kelas. So keperluan tu timbul dan benda ni berterusan. Dan ia bukan setakat untuk tuition sahaja, dia ada pembelajaran benda-benda lain jugalah. Dia untuk tuition, untuk golongan yang tertinggal pun kita beri peluang kepada mereka juga untuk belajar online. Dan juga seterusnya bila untuk perkhidmatan kesejahteraan kendiri ni, kalau kita tengok nadi sekarang ni pun dia dah ada tu apa nak measure blood pressure. Dia untuk ataupun untuk measure darah untuk kencing manis kan. Saya tak buat kencing manis yang cucuk tu sebab saya takut darah, takut jarum. So perkhidmatan tu memang ada. Tapi dia bukan doktor, dia cuma memberi macam orang nak check awal dia boleh. So kalau ni kata okey, kalau tuan ni tuan pergi ke klinik. Itu je ni. And then yang seterusnya ialah ni sama juga kempen terselamat. Dia juga beri perkhidmatan untuk kesedaran kepada inilah penggunaan internet ni. Ini benda ni dah ada. And yang terakhir sekali perkhidmatan ini adalah inisiatif kerajaan lah. Kita maklumkan tentang dulu ada tentang inisiatif, adakah ada bantuan, kita akan beri makluman di nadi. So kalau kita tengok nadi kat satu Malaysia ni memang ini untuk overall perkhidmatan nadi ni, dia memang tak cuti lah, kecuali cuti umum ataupun raya apa semua dia cuti. Tapi dia akan ada daripada setiap hari 8 hingga 5. Dia ada 2 petugas je. Dan kadang-kadang kita ingat mereka ni tak cuti langsung, tapi mereka akan switch. Ada harinya akan ada 2 orang, di waktu hari yang sibuk dia akan 2. Tapi ada hari yang manager dia kerja dan assistant manager kerja. So at least mereka sebenarnya ada cuti lah, walaupun nadi ni berkhidmat selama 7 hari. Dan di nadi ni penduduk kampung boleh akses internet at least 100 Mbps lah. Masa awal-awal dulu, masa sebelum nadi ni dan sebelum kita tambah baik, cuma 20 Mbps sahaja requirement dia. Sekarang ni minimum 100 Mbps dan ada setengah tempat tu 1 gig lah. So maknanya dia lebih laju kepada untuk orang akses, sebab sekarang ni semua benda pun memerlukan internet yang laju kan. Dan di nadi ni kita ada, kalau nadi lama tu dia ada 20 komputer, dia desktop tu. Yang nadi baru yang 4 tu, Alok Mengkudu, Alok Malai, Bakar Arang dan juga di Bukit Selambau, dia cuma ada 10 saja. Dia 10 bukan apa, tapi dia pakai laptop, mana dia boleh mobile. Akses percuma, tapi kalau nak pakai printer apa semua tu dia boleh bagilah, tapi kena bayaran sikit lah. Dia nak guna kertas dakwat apa kan. Dan sebenarnya dia boleh guna, kadang macam contoh macam sekarang ni pun Jcom pun dah menggunakan nadi ni sebagai dia punya office jugalah. Ada 17 nadi digunakan oleh Jcom sebagai office untuk satellite office lah. Mana akan ada Jcom staff duduk di situ, dia akan menggunakan kemudahan untuk beroperasi di kawasan sekitar. Di Kedah ada 17. So kalau kita tengok kat seluruh Malaysia ni 1099 lah nadi. Sekarang ni kita dah siap, satu je belum siap lagi, tapi bukan di Kedah. Kedah semua dah siap. Kalau kat Kedah kita ada 80 nadi, kita tengok kat mana paling banyak. Ini kat Padang Terap 10, dekat Kota Star pun 10. Dia sebenarnya mengikut DUN. So kalau tuan-tuan perempuan berkunjunglah ke nadi, tengok apa yang dia ada kat situ. At least boleh appreciate apa yang ni lah. Sebab dia, kalau kita di bandar ni mungkin tak nampak dia punya ni sangat tau. Tapi
kat kampung ni bila komputer pun tak ada, dia banyak memberi kemudahan. Dan dia macam contoh dekat Gunung Keyang tu, dia orang kampung nak bayar bil pun pergi situ juga. Dia menggunakan perkhidmatan tu. Dan di setengah nadi pun dia menyediakan perkhidmatan nak buat kurier, nak hantar barang, dia ada. Dan dia boleh pick off and drop off pudo. Dia ada nadi yang sediakan perkhidmatan tu. So kita kalau kat bandar ni tak nampak, kat kampung tu memang inilah banyak membantu. Kalau kat Kedah ni setakat ni lah, dia nadi ni dulu dia kena bayar, sekarang ni membership dah boleh free dah. Kita ada 179 lah, daripada Kedah ada 2 juta, almost 10% lah orang dah register. Dia kebanyakan budak-budak lah, budak-budak ni. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan perempuan risau anak-anak tuan-tuan perempuan pergi ke nadi tu untuk main game, dia memang tak boleh main game. Dia memang tak ada akses kepada untuk game lah. Dia memang dah block. Dan kalau kita tengok rekod berdasarkan yang 5 perkhidmatan tu, kebanyakan orang pergi banyak online learning lah, pembelajaran sepanjang hayat. Dari segi scammer, macam saya cakap lah, dia bukan di bawah MCMC. Tapi disebabkan bila kita dah ada rangkaian yang baik, orang semua boleh akses, kita membantu dari segi advokasi lah. Di sinilah yang kita buat kempen internet selamat. Dan macam saya cerita tadi, sebelum ni kita klik dengan bijak. Dia lebih kepada fokus, sebab masa zaman klik dengan bijak, scammer ni tak main banyak lagi. Dia scammer ni, to be honest, memang bertambah. Dia bertambah dan dia di dalam pelbagai bentuk. Dia masa ini dia main macam ni, lepas tu dia main cara lain pula. Mereka pun belajar dengan orang. So, sebab itulah bila program klik dengan bijak tu bagus in terms of supaya orang berhati-hati bila kat internet tu, apa yang diklik tu dia kena tahu. Tapi bila kempen internet selamat ni, kita nak alert orang. Sebab itulah kita ada bersasar. Mana kanak-kanak yang kita takut adalah penyantunan kanak-kanak tu lah, macam dia groom budak-budak tu, lepas tu dia tipu, dia macam love scam, orang dewasa love scam. So kempen ni adalah salah satu untuk dia advokasi saja. Dari segi untuk memberi peringatan kepada orang ramai. Cuma bila scammer ni, orang banyak ingat, oh ni MC, bawa MC. Cuma dia kalau itu scammer tu, contoh dia scam banking itu duit. Dia sebenarnya di bawah bank negara. Dia macam hacking satu benda lah. Dia setengah tu di bawah polis. Tapi MC selain pada kita buat advokasi tu, kita juga bekerjasama lah dengan polis, dengan agensi lain untuk sama-sama ni lah. Macam kita baru ni pun minggu lepas kita itu kerjasama dengan SB Polis. Kita ada program dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat lah, berkenaan dengan online semua tu. So dia MCMC ni, kita apa yang kita boleh buat ialah advokasi. Dan sebenarnya kenapa ada kempen terselamat ni, bila kita tengok dynamic of scammer tu, dia dah berubah. So sebab tu kita macam yang saya pergi tadi, mana dia? Ni. Sebenarnya bila ini sebenarnya pasal kita ada different fasa, mana kita sediakan dia punya modul untuk tu lain, orang dewasa lain. Dia lebih bersasar. Dia kalau bila dah dan kita bersama dengan polis, SB kita ada juga. SB orang tak tahu siapa kan, tapi dia datang jumpa kami lah. Dia pun ada ni. Dan juga kita itu banyak lagi Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan sudah tentunya dengan Jabatan Pendidikan lah, sebab kita risau dengan kanak-kanak.